wang KWAP yang dikatakan hilang, berlabur lenyap 200 juta di dalam satu pelaburan di Indonesia. KWAP diperdaya labur hampir 200 juta ringgit dalam e-fishery, Perdana Menteri. Kumpulan wang persaraan diperbadankan atau kumpulan wang amanah pencen atau amanah persaraan ditipu menerusi penipuan terancang dan memanipulasi laporan keuangan sehingga menyalurkan kira-kira 200 juta kepada sebuah syarikat pemula atau startup aquakultur di Indonesia dikenali sebagai e-fishery. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata keputusan pelaburan dalam e-fishery oleh KUAP dibuat melalui proses penilaian dan proses tabir urus berdasarkan maklumat tersedia merangkumi pengesahan penyata keuangan daripada juru audit antarabangsa bertauliah, katanya. Anwar juga Menteri Keuangan, yang mana KWAP itu pelaburan dia antara lain dia kena luluskan, Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, dua-dua dia pegang. Berkata pada masa yang sama, konsortium pelaburan termasuk KWAP juga melaksanakan usaha wajar bebas. Dia buat due diligence, independence due diligence untuk memastikan semua maklumat adalah lengkap dan sahih untuk pertimbangan pelaburan. Pelaburan dalam e-fishery turut disertai oleh beberapa pelabur, institusi dan dana teknologi termasuklah Temasek, SoftBank, For2X Plant dan Nostar. Pelabur juga mempunyai proses penilaian dan kawalan dan tabir urus melalui taraf antarabangsa. KWAP melabur kira-kira 47.7 juta USD atau lebih kurang dalam RM200 dalam pembiayaan Series D e-fishery pada tahun 2023. Menjawab soalan Wong Chen yang meminta Perdana Menteri menyatakan apakah bentuk pertanggungjawapan dan accountability yang telah atau akan diambil terhadap ahli lembaga pengarah, panel pelaburan dan pengurusan keuangan tertinggi berhubung kelulusan dan pengetahuan pelaburan dalam e-fishery yang mengakibatkan kerugian besar membabitkan dana awam, persaraan penjawat awam. Anwar berkata langkah tegas dari segi tindakan undang-undang, pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan sudah dilakukan oleh konsortium pelaburan termasuk KWAP. So apa skandal ni tuan-tuan? Skandal KWAP ni apa sebenarnya? Kalau kita nak tahu sikit lah, belajar sikit tentang apa itu skandal KWAP. Dia skandal itu berlaku apabila terbongkar pada hujung 2024 berikut laporan daripada satu whistleblower. Dalam satu audit forensik, Dewan Pengawas telah melantik firma FTI Consulting Singapura untuk melakukan audit terperinci dan mendedahkan, thank you Johnny, perbezaan ketara antara data sebenar dan data yang dilaporkan oleh pelabur. So apa cara, macam mana dia palsukan dokumen? So pengurusan setinggi e-fishery didapati memalsukan data operasi dan keuangan secara sengaja bagi menarik pelabur. Itu common sebenarnya dalam penipuan. Baru-baru ini saya didatangi oleh seseorang yang mengatakan bahawa syarikat dia telah ditipu dan syarikat orang yang menipu dan mengambil alih syarikat dia sekarang ini dalam proses untuk nak listingkan. So dia telah tipu dia punya account dia sehingga dia inflatekan seolah-olah dia ada ratusan juta dalam pendapatan dia, whereas sebenarnya dia tidak ada kan. So pendapatan laporan pendapatan yang diklaim oleh syarikat, dia kata dia ada 12,1 trilion rupiah atau kira-kira 3.5 bilion. Namun hasil forensik mendapati nilai sebenar hanyalah kira 2,5 trilion, iaitu tak sampai pun 1 bilion kot. Dan dikatakan keuntungan e-fishery katanya 250 juta, tapi realitinya rupiah, tetapi hakikatnya dia telah mengalami kerugian sebanyak 573 juta rupiah. Bukannya untung 259 juta rupiah, tapi rugi 573 juta rupiah. Sedangkan dia kata dia dah meletakkan lebih kurang 400,000 pakan ikan atau smart feeder. Sedangkan jumlah yang diletakkan hanyalah kira-kira 24,000. So impactnya adalah kumpulan wang KWAP dari Malaysia merupakan antara pelabur yang terjejas dengan 47.7 juta, hampir 200 juta ringgit. Kesan kepada ekosistem startup, kehilangan kepercayaan, krisis pendanaan, kesan kepada komuniti. Okey. Now soalan yang timbul, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan mesti tertanya-tanya. Siapakah yang patut dipertanggungjawabkan dalam persoalan ini? Bagaimana sebuah syarikat yang klaim dia ada sekian-sekian pelaburan, tetapi tak sampai sebegitu pelaburan dia? Adakah ini satu penipuan? Dia kata, yalah, memang dia penipuan lah. Tetapi bagaimana sebuah syarikat, sebuah negara seperti Malaysia
KWAP boleh terdedah dengan skandal yang sebegitu besar, dengan pelaburan yang segitu besar. Itu timbul persoalan kita, tuan-tuan. 200 juta ringgit, bukan satu jumlah yang kecil, dibuat kepada sebuah syarikat startup. It's a startup company daripada Indonesia, tuan-tuan. Bukan Malaysia pun. Kita banyak syarikat startup di Malaysia. Saya percaya kerajaan tak labur pun ratusan juta dalam syarikat startup di Malaysia. Sebaliknya nak labur dekat Indonesia, timbul satu persoalan, tuan-tuan. Saya pernah kaitkan, yang ni macam mana? Siapa kawan-kawan saya yang rapat dengan saya pernah cerita tentang usaha ataupun tentang kerjasama kongsi gelap Indonesia dan juga kongsi gelap Malaysia. Dan kongsi gelap ni jangan bayangkan muka berparut macam tu. Tak. Ini corporate besar ni. We're talking about big corporates. So adakah ini termasuk dalam perkara itu? Timbul persoalan. Because we are talking about international. Memang betul Temasek ada melabur semua. Ramai ada melabur. Tetapi kenapa yang pertama nak melabur dalam startup? It's a high risk. Siapa-siapa yang fund manager dia tahu. KWAP bukan high risk punya investment. It is not a high risk investment. KWAP adalah a conservative investment. Normally, dia akan masuk pelaburan bond, dia akan masuk pelaburan FD dan sebagainya yang memberi pulangan taklah terlalu tinggi dan bersifat medium atau low risk. Bukan macam ni. This is a startup. Startup is a high risk. Dan memang dia akan ada burn rate yang agak tinggi. Kita tahu, startup is a high risk. Saya tahu. Saya dah buat startup, tuan-tuan. Alhamdulillah, startup saya dah berjalan. Projek saya dah maksudnya produk saya dah berjalan. Maksudnya partner saya lah. Melibatkan sistem sekolah kan. Saya tersebut hari tu. Siapa berminat untuk tahu? 013-534 013-534-1977 013-534-1977. Okay. Alright. So, itu startup. Tak, local startup tak ada, tuan-tuan. Kerajaan Malaysia boleh invest sampai ratus juta, saya tahu. Sebab even Grab dulu pun, Grab, ini bukan zaman Anwar lah, zaman Najib dulu pun, Grab dilaborkan oleh Cradle pada waktu itu baru 500,000. Later barulah dia pergi ke Singapura, barulah dia boleh pergi jadi unicorn. Unicorn maksudnya unicorn company. Dia boleh dapat investor lebih daripada 1 bilion USD. Kerana dia pergi ke Singapura. Tapi tiba-tiba syarikat startup Indonesia yang startup lah, is a startup, kerajaan Malaysia di bawah Anwar Ibrahim boleh labur 200 juta ringgit, tuan-tuan. 47.7 juta dolar. Soalan saya adalah, siapa duduk dalam board KWAP ni? Kan? Siapa duduk di dalam ahli lembaga pengarah KWAP? Yang saya nampak adalah Setiausaha KSN, Ketua Setiausaha Pembendaraan daripada Kementerian Keuangan, of course. CEO dia, 3 wakil Kerajaan Malaysia, wakil Kementerian Keuangan, wakil Bank Negara, wakil sektor swasta, 3 individu berpengalaman dalam perniagaan, wakil pencarum. Okay. Dan kalau kita tengok dalam laman utama dia, siapakah dia punya board of director? Board of director, saya cari siapa punya corporate dia. Corporate, okay, pasukan KWAP. Okay. Siapakah dalam pasukan KWAP ni? Apalah internet. Okay, ahli lembaga dia, Encik Muhammad Ali Iqbal, wakil Bank Negara. Alright. Puan Siti Fatimah, wakil Kementerian Keuangan Malaysia. Okay. Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar, wakil kerajaan. Okay. Dusuki Mokhtar ni wakil kerajaan. Beliau memulakan kerjayanya dalam bidang undang-undang sebagai timbalan pendakwa raya di Jabatan Peguam Negara. Saya pernah nampak muka dia ni. Okay. Encik Jasri Kasim, wakil kerajaan. Tuan Haji Nasran Omar, wakil kerajaan. Datuk Azmi Abdullah, sektor kosong. Maznah Abdul Jalil, sektor swasta. J. Karel Jeremy, di dalam KWAP. Tak ada keluar. So, soalan kita adalah, tidaklah mereka ni berani-berani meluluskan apa-apa pelaburan yang sebegini besar, melainkan dengan kebenaran MOF. Dan pengurusi dia Tuan Sri Johan Mahmud Merekan, yang dilantik pada Februari 2023. Tuan-tuan,
So bagaimana ni? Startup luar negara 200 juta ringgit kita letak atas satu company tu. Satu company kerajaan Malaysia letak 200 juta ringgit. Duit pencen. Duit pencen tuan-tuan. Duit pencen. Macam mana duit pencen boleh letak macam tu je? Startup macam tu je. Kan? Tapi itulah. Itulah yang berlaku. Kita tak nak kata macam mana. So adakah ini akan ada skandal? Ni saya nak cerita lah tuan-tuan. Okay. Jangan beritahu orang lain tau.